Baru okey. Sekejap. Hey, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Video kali ni kita bawa motor Honda SL750 Transalp guys. Okay. Traffic light je. Penuh traffic light. Dia potong. Mana boleh potong macam tu bang? Oh, ni parking ke tepi. Ingatkan jam. Traffic light lagi. Ada traffic light lagi. Traffic light lagi. Banyak traffic light Okey. Ini adalah Honda SL750 Transalp. Sebelum ni pun ingatkan, sebab dengar orang duk panggil Transalp. Ingatkan slap, rupanya Transalp. So motor ni 755cc. Panggil ala-ala adventure bike. TFT dia pun lawa. Kalau dalam gelap dia akan jadi hitam TFT ni. Kalau cerah dia akan warna putih lah. Itu banyak smart lah. Macam-macam ada kat dalam TFT je ni. Fuel consumption, average speed, voltage. Macam biasa odo adalah. Ting 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 tera ting 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 ting. Satu lagi menarik tentang motor ni adalah dia punya mode. Dia ada macam-macam jenis mode. Ada banyak mode dia. Mode 5 jenis mode. Pertama sport, yang kedua ni standard. Saya pakai ni standard. Ketiga tak silap rain, keempat gravel dan kelima user. So perbezaan dia daripada segi power, engine braking dan juga traction control dan juga ABS dia ABS dia pun boleh on off. Tengok. Kalau potong angin pun best. Sebab kalau bawa 15, 16, dia tak rasa macam kena tolak dengan angin tau. Tengok ni. Ini baru standard. So, macam tak rasa angin tu tolak kat kita. Oi, jam man. Banyak kereta hari Sabtu ni. Untuk handlebar dia tinggi dan juga lebar. Nak menciluk kena hati-hati jugalah. Untuk ketinggian 173 macam saya, so far boleh lagi lah jejak kaki, hujung-hujung kaki lah. Tengok, pulas-pulas pergi. Dia tak rasa pun kena tolak dengan angin.
motor ni juga boleh connect dengan road sync dengan phone korang. So kalau korang nak navigate, dia akan keluar juga kat sini. Nak control lagu, navigate. Tapi hari tu dah pernah try navigate guna dia punya ni, connect dengan Cardo apa, sesat. So saya prefer lagi guna Waze kat phone, dengar je. Pulas pergi sebab dari segi torque dia memang position pun sedap. Dia ada HISS Honda. Satu lagi, dia punya ni windshield dia tak boleh adjustable, dia memang lekat macam tu je. So kalau kau nak tambah tinggi sikit ke, kau kena beli apa, macam tambahan macam extender ataupun aftermarket punya windshield lah, nak bagi tinggi sikit. Tapi so far yang standard punya ni 13, 15 tak rasa kena tolak dengan angin pun. Kita test lah, salah. Pergi pulas. Daily pun sedap lah motor ni. Dia satu lagi, dia tak ada ni, dia tak ada quick shifter. So manual lah, korang kena downshift, manual apa semua. So dia tak ada quick shifter motor ni. Saya minat dia punya engine sebab apa, parallel twin crankshaft, 270 degree guys. Bunyi garang sikit. So macam ini baru standard. Kalau tukar Acra ke aftermarket ni, bunyi sedap lagi ni. Dia macam MT-07 MT-07 punya yang lama tu. Bunyi dia jam guys. Tengok siluk pun okey sebab kita tinggi. Dia punya kadang ada yang lepas side mirror. Semua dia punya handlebar ni lebar sikit. Lawa lah BYD ni. Warna dia lawa.
Layan corner lu. Lori parking kat situ. Oh, banyak kereta. Haha. Kereta depan ni. Motor ni power sedap dah. Laju dia pun sedap. Tapi cuma satu je, apa dia punya brake. Ya, brake apa itu boleh tukar kan. Angkat Brembo. Brake depan okey sebab double disc apa. Tapi brake belakang macam kurang sikit lah. Tekan kuat pun macam tak makan. Tapi motor ni best. For daily pun okey. For ride ujung-ujung minggu pun okey. Itu je lah. Motor ni okey. Sedap. Laju dia nice. Cuma kalau yang masalah tinggi tu yang mana kalau macam rendah-rendah not recommended. So kalau macam saya 173 boleh jejak kaki lagi lah. Oh, layan corner guys. Panas guys. Sekarang tengah musim panas. So itu saja video kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe. Dan nantikan next video saya. So ciao dulu guys. Bye. Assalamualaikum.